Siap juga aku pakai baju pengangkap. Kan cantik ni. Yelah, hari ni pakai baju pengangkap sebab cikgu ada buat perkemahan pengangkap. So, tak sabarlah nak pergi perkemahan pengangkap ni. Biasalah, kat sekolah cikgu suruh selalu training kawat kaki lah, itulah, inilah. Tak apa. Kali ni cikgu bawa kita jalan-jalan, iaitu camping lah. Selalunya pengangkap ni, perkemahan ni mestilah camping lah. Lah dah, jom. Vin nak ambil kunci kereta jap. Mana? Sini kat meja PC. Okay, cun. Kunci kereta dah ada. So hari ni Vin nak naik kereta Lamborghini. Korang nak tengok ke Lamborghini macam mana? Let's go, kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Inilah Lamborghini Vin. Korang gelak pula. Bukan lawak pun. Dah lah, jap kita buka dulu. Itu dia. Let's go. Kita kasih pip dulu. Okey, kita kasih undur. Let's go. Inilah kereta Lamborghini Vin. Korang apa tahu? Okey, kita nak pergi sekolah dah, guys. Ramainya dekat sekolah, guys. Apa yang diorang tengah buat tu? Berjoget lagi. Aduh, cikgu Nadine pun sama. Teruk betul lah diorang ni. Dah lah, jom beratur. Tak gigau, tak pasal-pasal. Driver bus pun macam-macam lah. Tengah senam Robby, Sofifi sangat kuat. Apa je Sofifi ni? Aduh lah, macam-macam lah diorang ni. Okey murid-murid. Sudah. Janganlah kau nak menangis lagi. Semua orang dah sampai. Okey, jadi korang semua sudah beready ke kita nak pergi perkemahan pengangkap? Okey, jadi pastikan korang janganlah bawa barang-barang terlarang seperti vape, rokok dan yang lain-lain. Dan tolonglah menjaga kebersihan semasa kita sampai di camping, tempat kita akan camping nantilah. Dan juga janganlah bermain sana sini dan jangan kutip sana kutip sini sebab saya takut ada benda-benda bahaya dekat sana. Jadi apa-apa pun kita pergi sana untuk have fun dan kita belajar benda yang baru. Itu saja. Jom kita naik bas. Cikgu, boleh ke main phone ke kat sana, cikgu? Sebab saya ada bawa phone, cikgu. Alah, biasalah anak muda zaman sekarang kan nak bergambar, nak buat live TikTok. Bolehlah cikgu. Please. Boleh tak? Kamu ada bawa phone, okey lah. Macam ni, kepada siapa yang bawa phone, korang boleh bermain. Tetapi, kalau sudah malam, pukul 9 bagi phone kat cikgu. Cikgu tak nak korang tidur lambat-lambat, ya. Dan lagi satu, cikgu lupa nak bagi tahu, kita punya trip ni ialah 2 hari 1 malam. Jadi, jom kita gerak sekarang. Jom kita have fun. Guys, jom. Cikgu dah kata tu. Jom kita beratur, guys. Jom. Cikgu dah ajak dah ni. Jom kita beratur. Jangan masuk lagi, guys. Beratur dulu, guys. Tengok Abang Bas mana tahu nak cakap something, guys. Janganlah masuk dulu, guys. Beratur dulu, beratur. Okey, semua pelajar-pelajar. Memperkenalkan saya sebagai driver kamu semua, iaitu Akif. Korang boleh je panggil Pakcik Akif. Okey, Pakcik Akif tak ada nak bagi tahu apa pun. Nanti, masa korang masuk bas, bila korang makan apa-apa tu, janganlah buang sampah merata-rata. Penat nak kutip. Jadi, harap-harap korang bolehlah ikut peraturan dan duduk dan diam. Janganlah bergerak sana sini. Okey, jom kita naik bas. Okey, dengar tu, guys. Jangan buang sampah merata-rata. Jom kita masuk, guys. Jom, let's go, kita masuk. Aku nak duduk belakang sekali. Alah, duduk sini pun boleh lah, guys. Duduk tepi tingkap ni best, guys. Tak sabarnya nak pergi. Semua orang kalau dah naik, pastikan korang menggunakan seat belt. Okey, itu saja. Jom kita gerak. Aduh, bestnya lah nak pergi perkemahan pengangkap ni. Bukan selalu pergi perkemahan macam ni 2 hari pula tu. Mesti best kan. Dapat camping dengan kawan-kawan semua. Tak sabarnya lah. Guys,
Macam dah sampai je guys. Jom. Kita turun. Let's go. Aku nak atas. Jom. Ini ke campsite kita guys. Jom. Kita pergi sana. Itu mesti abang campsite kan. Jom beratur guys. Beratur. Aku nak beratur belakang. Jadi kita tengok apa abang tu nak cakap. Okey, selamat datang semua ke campsite RV. Jadi korang semua kan semua pelajar-pelajar baru yang baru nak cuba campsite kan. Okey, saya ni sebagai alumni pengangkat Malaysia Brookhaven. Itu dia. Saya ni alumni. Korang jangan risau. Saya ni berpengalaman. Okey. Jadi, peraturan lah untuk korang semua. Sekali lagi bila saya suruh korang pasang kemah, korang perlulah pasang. Dan janganlah buat sampah merata-rata. Jaga kebersihan tempat masing-masing. Dan nanti kita ada sedikit beberapa aktiviti untuk kita buat. Takkanlah korang datang bosan-bosan kan. So jangan risau, kita pun ada sediakan aktiviti bukan aktiviti. Itu saja. Dan korang semua dah boleh pasang kemah. Dan lagi satu, korang semua wajiblah berkumpulan sekurang-kurangnya 2 orang 1 kumpulan. Okey, itu saja. Bye-bye. Korang dah boleh pergi pasang kemah. Yang aku nak dengar siapa ni? Aduh, aku tak tahu ni. Siapa ni? Nama kau apa? Aku tak tahu ni. Kau nak dengar aku kan? Kau nak apa ni? Boleh lah. Jom aku ikut je mana-mana. Kau nak pasang kemah kat mana? Jom. Mana kau? Jom kita pasang kemah. Kau nak pasang kemah kat mana? Kau bawa kemah ke? Sebab aku tak bawa kat sini ke? Gila lah besar juga kemah kita ni kan. Best. Aku nak tengok. Ada pintu lagi kat bawah. Lain macam. Guys. Korang ni susun elok-elok. Janganlah susun kat sini. Salah lagi gang abang tu marah. Apa benda korang ni? Susun elok-elok. Korang ni nanti abang tu marah kan macam mana? Aku juga yang kena. Dah lah. Kau tengok apa? Pasal pintu ke? Mantap ke pasal pintu? Kenapa kita tarik keluar? Boleh keluar. Best ni guys. Kita boleh camping guys. Ini yang seronok. Tengok. Korang yang lain susun lah elok-elok. Nanti cikgu marah. Cikgu Nadir marah dengan abang tu marah kan. Tak pasal-pasal lah. Aduh korang ni. Baik korang pergi susun elok-elok. Susun elok-elok guys. Macam tak. Aku dengan dia ni elok je susun tepi ni. Dah lah, jom aku nak masuk dulu. Ini kalau tidur pun sedap ni. Okey, untuk semua murid-murid, jadi hari ini, petang ini kita akan aktiviti kita untuk mandi sungai ataupun kita ada air terjun lah. Jadi korang semua berhati-hatilah ketika kita bermandi-mandi dan janganlah untuk menenggelamkan orang, berbahaya. Jadi itu saja. Korang boleh pergi ke sebelah kanan. Kalau korang ada nama sungai, itulah sungai dia. Okey, dah jom. Let's go, kita gerak. Guys, jom. Macam best je. Jom. Aku nak terjun ni. Sekejap. Aku letak phone kat sini dulu, okey. Aku nak terjun. Okey guys. Daripada Olimpik Vis _ GB. Let's go. Kita terjun ke bom. Sejuknya lah. Sejuk. Naik balik. Aku nak terjun lagi. Pakai baju pengangkap. Terjun lagi. 1, 2, 3. Pam. Sejuknya. Guys, ada air terjun kan? Jom kita lompat di sana geng. Macam best je. Jom kita lompat sama-sama. Ini mainan aku je ni. Okey, kita lompat dari sini. Bam. Sejuknya air terjun dia. Best gila sejuknya lah. Best je. Dia ada bunga api lagi. Pakcik macam pakcik. Gila lah. Kenapa aku jalan macam ni? Macam-macam lah guys. Aduh lah. Sudah. Kenapa pula basikal tenggelam tu? Aduh, sejuknya lah.
Bestnya mandi. Tak sangka lah weh. Dan matahari pun nak terbenam. Dah mana matahari dia? Belah mana guys? Aku pun tak nampak. Dah nak malam weh. Tak sangka lah kita duduk mandi sana mandi sini. Dah nak malam. Mana cikgu? Mana cikgu pula mana? Pakcik. Mana pakcik? Ni pakcik. Pakcik, apa aktiviti kita seterusnya ni? Untuk pengetahuan semua, kita aktiviti untuk hari ni pun dah habis. Jadi kita akan bersambung malam lah. Jadi kita boleh balik ke kemah masing-masing dan pakailah baju ataupun tak kisahlah baju apa-apa sebab kita malam ni ada dinner sikit. Dan kita akan buat aktiviti lagi lah untuk terakhirnya. Okey, dah jom kita dah boleh balik. Jom. Cikgu pun dah kata balik tu. Let's go, kita balik. Sejuk guys. Aku dah basah kuyup dah ni. So let's go lah. Kata cikgu, malam ni ada dinner. Macam tu lah. Jom. Kita pergi mandi-manda. Mandi-manda pula. Tukar baju semua dan kita jumpa pada malam ni. Aku pun dah tukar baju. So let's go. Kita nak pergi. Ini dinner kita ke guys. Wow, macam menarik je. Kat sini pun ada meja makan semua. Ni apa pula? Ini kenapa lah ada store kat sini? Macam lah korang ni. Menariknya. Tengoklah diorang punya kemah ada bunga kat dalam. Kat sini apa pula? Kemah Alfa. Ya Allah, Upin. Kenapa ni Upin? Ipin tak ada ke sampai duduk dalam kotak ni? Aduh lah. Dinner guys, let's go. Jom guys. Dinner. Kita makan dulu. Inilah makanan yang tersedap. Makan. Sedapnya lah. Guys, makan guys. Makan. Sedap. Janganlah kau makan macam tu pula. Orang lain tak dapat makan kan. Dah lah, jom lah kita duduk kat meja ni guys. Di meja ni kita duduk lah kan. Jom kita duduk, kita makan sama-sama. Lah kenyang lah makan. Dah lah guys. Jomlah kita tidur apa semua. Esok kita dah nak balik dah. Hari ni perkemahan ni best lah guys. Dah lah, jom kita nak tidur. Apa-apa jumpa esok. Aduh ngantuknya lah. Jom lah tidur dulu. Alhamdulillah. Dah pagi guys. Selamat pagi. Hari ni pun dah nak balik dah guys. Apa-apa pun. Cantiknya kemah diorang weh. Rasa sedih pula guys nak tinggal diorang ni guys. Apa-apa pun dah lah, jom jom guys kita balik guys. Cikgu Nadim dah tak ada. Sebab hari tu Cikgu Nadim kata kat aku, Cikgu Nadim balik dulu. Pandai-pandai lah kita balik nanti cikgu kata. Dah lah, jom. Bas mana bas kita ni? Bukan bas kita ni. Bas kita bernama Akib. Ini dia bas kita guys. Jom naik bas ni guys. Dah lah, jom balik guys. Aduh dah tak sabarnya. Dah jom pakcik. Let's go kita balik pakcik. Okey lah guys. Macam tu lah untuk RP perkemahan pengangkat kita pada hari ini. Kalau korang terhibur dengan RP kita pada hari ini, korang jangan lupa like, subscribe, comment and share korang. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa komen Viz nak video macam ni lagi. Mana tahu Vin akan buat. Jangan risau guys. Korang jangan lupa subscribe apa-apa pun thank you lah untuk diorang semua yang join pada RP kita pada hari ini. Thank you guys. Dan lagi satu guys, Vin nak bagi information. TikTok Vin hampir mencecah 4,000 follower. Dan korang yang mana yang dekat YouTube YT, korang jangan lupalah untuk subscribe untuk ke 400 subscriber. Sebab apa Vin? Sebab semasa 4,000 follower dan juga 400 subscriber, Vin akan face reveal. Korang kan duk tunggu Vin bila nak face reveal Vin. Kalau korang tengok Vin face reveal, korang jangan lupa subscribe dan follow. Itu saja geng. Assalamualaikum. Bye bye semua. Aduh sengit pula.